Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Beradanya saya di hadapan kamera pada hari ini adalah untuk membentangkan persembahan tugasan 2 iaitu tema aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Sebelum saya menelusuri tajuk ini dengan lebih mendalam, ada baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Amira Syahira binti Muhammad dari kelas Bahasa Melayu BM3. Saya berasal daripada Kuala Berang, Terengganu. Dalam memacu dunia pendidikan yang bersifat global pada abad ke-21 ini, pendidikan adalah salah satu aspek yang sangat penting agar kemenjadian murid bertaraf dunia dapat dihasilkan. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah menghasilkan satu pelan yang dinamakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai PPPM yang bermula dari tahun 2013 sehingga tahun 2025 dalam usaha untuk menyediakan pendidikan yang bermutu kepada semua murid. Pelan ini juga berfokuskan kepada pembangunan dan perkembangan serta penambahbaikan sistem pendidikan secara berterusan. Oleh itu, antara objektif PPPM dilaksanakan ialah memahami prestasi dan cabaran sistem pendidikan dengan meneliti penambahbaikan akses kepada pendidikan kualiti standard, merapatkan jurang pencapaian, menggalakkan perpaduan serta mengoptimalkan kebersamaan sistem. Bagi mencapai objektif tersebut, PPPM telah dilaksanakan dengan 3 fasa atau lebih dikenali sebagai 3 gelombang iaitu 5 aspirasi sistem pendidikan negara, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. Dalam video ini saya akan memfokuskan kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara serta membincangkan impaknya kepada guru berjiwa pendidik. 5 aspirasi sistem pendidikan negara yang ingin dicapai telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang bermula dari tahun 2013 sehingga tahun 2025. Pelaksanaan 5 aspirasi ini adalah untuk melonjakkan pencapaian semua murid serta semua murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam pembelajaran abad ke-21. Aspirasi pendidikan negara yang pertama ialah akses. Akses merujuk kepada pendidikan untuk semua iaitu setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosial, ekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapatkan akses yang sama kepada pendidikan yang berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai dan mengembangkan potensi mereka. Oleh itu, kementerian telah berhasrat untuk memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak bermula daripada peringkat prasekolah sehingga peringkat menengah atas iaitu tingkatan 5 menjelang tahun 2020. Bagi memenuhi hasrat ini, setiap individu perlulah diberi peluang yang sama bagi mendapatkan pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar tanpa mengira latar belakang, status ekonomi, sosial, jantina, kaum mahupun agama. Bagi mereka yang tidak memiliki status ekonomi yang baik, KPM telah menjalankan pelbagai inisiatif yang dan bantuan kepada mereka yang layak supaya mereka mempunyai peluang pendidikan yang sewajarnya bagi setiap individu kerana melalui pendidikan ataupun kemahiran yang diperolehi di sekolah dapat menyediakan murid untuk menempuh masa depan yang penuh liku dan cabaran. Sebelum saya meneruskan lagi, izinkan saya untuk berkongsi apakah itu guru berjiwa pendidik. Menurut Dr. Sanusi Abdul Rahman 2019, guru berjiwa pendidik ialah guru yang mempunyai fahaman yang jelas tentang matlamat pendidikan pada asasnya untuk mengubah tingkah laku manusia. Tugas melahirkan insan yang cemerlang bukanlah satu tugas yang mudah. Sebaliknya, ia memerlukan jati diri yang bermutu
dan menjadi teladan kepada anak bangsa. Salah satu aspirasi yang saya sebutkan tadi ialah akses. Implikasinya ialah dapat mewujudkan guru yang berdedikasi dan komitmen yang tinggi. Guru perlu memastikan tiada murid yang tercicir. Sebagai contohnya, jika murid tidak dapat hadir ke sekolah kerana masalah kesihatan, oleh itu sebagai guru yang kreatif, guru perlu menggunakan platform seperti Google Meet ataupun Zoom untuk memberikan akses pembelajaran secara maya. Perkara ini membuktikan bahawa guru yang komited akan sentiasa mencari jalan bagi menyampaikan ilmu melampaui halangan fizikal. Selain itu, aspirasi sistem pendidikan negara yang kedua ialah equity. Kerajaan menyedari bahawa status sosioekonomi masih menjadi penentu besar keberhasilan pendidikan. Antara contoh yang menunjukkan jurang equity ini ialah pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa. Misalnya, ada ibu bapa pelajar yang kebanyakannya tinggal di bandar berjaya menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Manakala ibu bapa pelajar yang kurang berkemampuan yang tinggal di pinggir bandar biasanya hanya menamatkan pembelajaran mereka di peringkat sekolah sahaja. Oleh itu, tujuan equity ini adalah untuk merapatkan jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar serta antara murid yang berkemampuan dengan kurang berkemampuan. Implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik ialah guru harus mengamalkan nilai kesamarataan dalam memberikan ilmu. Guru yang berjiwa pendidik tidak akan bersifat pilih kasih. Sebaliknya mereka akan menyediakan modul pembelajaran tambahan ataupun bantuan khusus kepada murid yang kurang berkemampuan ataupun murid yang mempunyai masalah capaian internet di kawasan pendalaman. Matlamatnya adalah untuk supaya latar belakang murid tidak menjadi pahalan kepada potensi tertinggi mereka. Seterusnya, sistem pendidikan negara yang ketiga ialah kualiti. Malaysia menyimpan hasrat untuk berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA. Ini melibatkan penerapan kemahiran berfikir aras tinggi, KEBAT dan pemantapan subjek sains, matematik serta bahasa. Sepanjang 2 dekad yang lalu, pentaksiran antarabangsa seperti Program for International Student Assessment PISA dan Trend in International Mathematics and Science Study TIMSS telah muncul sebagai satu instrumen perbandingan langsung tentang kualiti keberhasilan pendidikan. TIMSS merupakan pentaksiran antarabangsa berasaskan kurikulum sekolah bagi mata pelajaran matematik dan sains di seluruh dunia. Pentaksiran dibuat bagi mengukur prestasi murid yang merakumi dua aspek iaitu pengetahuan kandungan seperti algebra dan geometri dan kemahiran kognitif seperti proses pemikiran berbentuk pengetahuan, aplikasi dan penaklukan. PISA pula bertujuan untuk menilai kecekapan murid dalam bacaan, matematik dan sains. Tumpuan pentaksiran bukan kepada kandungan kurikulum tetapi keupayaan murid dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sebenar. Melalui aspirasi kualiti pendidikan ini dalam tempoh 15 tahun, Malaysia berhasrat untuk berada dalam kalangan negara sepertiga teratas dari segi prestasi berdasarkan nilai antarabangsa seperti TIMSS dan PISA. Bagi mencapai aspirasi ini, murid perlu berkeupayaan menakul, membuat unjuran dan mengaplikasikan pengetahuan secara kreatif dalam pelbagai situasi di samping mempunyai ciri-ciri kepimpinan untuk berdaya sains di peringkat global. Baiklah, sebagai implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik, aspirasi ini menuntut kelahiran guru yang berketerampilan. Guru perlu bijak merancang aktiviti yang menyeronokkan dan menggunakan pelbagai strategi pengajaran seperti
pembelajaran kooperatif seperti brainstorming. Selain itu, guru juga harus mahir untuk memastikan supaya murid ini mampu bersaing di peringkat global sekaligus mengangkat Malaysia setaraf dengan negara maju yang lain seperti pepatah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Seterusnya ialah kecekapan. Kecekapan merujuk kepada sistem yang memaksimalkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. KPM komited untuk menguruskan dana secara berhemat namun tetap meningkatkan kualiti pendidikan. Kementerian telah berusaha meningkatkan kadar penyempurnaan pengajian untuk melahirkan jumlah graduasi yang banyak pada kos yang sama tanpa menjejaskan kualiti pendidikan atau menyekat akses kepada pelajar yang layak. Implikasi terhadap guru berjiwa pendidik ialah guru pada masa kini perlu cekat dan fleksibel dalam menggunakan sumber yang ada. Guru yang cemerlang tidak akan kekok untuk menggunakan bahan batu mengajar yang inovatif walaupun dalam kekangan bajet ataupun situasi luar jangka seperti pandemik COVID-19. Penggunaan alatan percuma seperti PowerPoint, Quizzes dan Prezi adalah contoh bagaimana guru mengoptimalkan kecekapan pengajaran. Seterusnya, aspirasi pendidikan negara yang terakhir ialah perpaduan. Umum mengetahui bahawa negara kita, Malaysia, terdiri daripada masyarakat yang berbilah kaum serta keunikan yang pelbagai. Sejak merdeka lagi, negara kita telah bermatlamatkan untuk memupuk perpaduan negara, maka sekolah adalah tempat yang terbaik untuk menanam sifat kekitaan kerana murid-murid telah menghabiskan masa mereka lebih daripada 1/4 masa di sekolah sejak umur 7 tahun lagi. Melalui interaksi dengan individu daripada pelbagai kaum dan agama, murid dapat memahami, menerima dan juga menghargai perbezaan setiap individu. Selari dengan hasrat yang dinyatakan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK adalah untuk melahirkan masyarakat yang seimbang dan harmoni. Penting bagi masyarakat untuk memupuk perpaduan antara satu sama lain agar persefahaman dapat dijalinkan. Dalam mencapai matlamat ini, gurulah yang bertanggungjawab untuk berusaha memupuk nilai dan sikap dalam diri murid. Implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik ialah guru perlu menjadi suri teladan dan mestilah peka dengan isu perpaduan dan sentiasa memupuk nilai kewarganegaraan dalam diri murid. Sebagai penutup bicara, saya berharap maklumat tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan yang disampaikan sebentar tadi menjadi wadah dalam melahirkan guru dan murid yang cakna terhadap kepentingan pendidikan berkualiti. Dalam usaha merealisasikan aspirasi tersebut, guru berjiwa pendidik merupakan faktor utama yang menentukan kejayaan sistem pendidikan. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga membimbing, membentuk sesiah serta mengembangkan potensi murid secara menyeluruh. Oleh itu, setiap guru perlulah sentiasa meningkatkan kemahiran, kreativiti dan profesionalisme agar mampu melahirkan generasi yang berdaya saing serta mampu memajukan negara pada masa yang akan datang. Baiklah, sebelum saya melabuhkan tirai, izinkan saya untuk mengukatkan serangkap pantun. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.